Bukan hak dia semua. Bukan hak dia untuk dapat 100% ni. Dia ada hak untuk isteri 1/8 je. Untuk ibu Allah. Untuk ibu 1/6. Untuk anak lelaki, anak lelaki 3 orang dan anak perempuan ni akan dapat asabah. Ini adalah untuk asabah. Okey? Jadi, kalau kita nak buat pengiraan faraid, isteri dengan ibu, yang ni kita darabkan dengan 3, yang ni kena darabkan dengan 4, yang ni jadi 24. Okey, ini 3/24 untuk isteri, untuk ibu 4, untuk anak lelaki anak lelaki 2, anak perempuan 1. 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6, 6 tambah 1 jadi 7. Okey, di sini kita kena tengok berapa yang lebih. 24 tolak dengan 7. Jadi 17 lebih. 17 lebih ni tak boleh nak bahagi dengan 7. Jadi saya kena darabkan di sini 24 darab dengan 7. Jadi 24 darab dengan 7. 24 darab dengan 7. 24 darab dengan 7 jadi 168. 168. Bahagian isteri pun saya kena darabkan dengan 7 jadi 21. Untuk bahagian ibu 4 darab dengan 7 jadi 28. 17 darab dengan 2. Ini 34 untuk anak lelaki yang pertama. Anak lelaki kedua 34. Anak lelaki yang ketiga 34. Untuk anak perempuan 1 darab dengan 17 jadi 17. Maka isteri dia akan dapat 21/168. Untuk ibu dia 28/168. Untuk anak lelaki yang pertama 34/168. Anak lelaki kedua pun sama. Anak lelaki ketiga pun sama. Anak perempuan dapat 17/68. Kalau kita nampak kat sini, Siddiq ni dah letak nama isteri dia sebagai penama. Tetapi penama ni dia bukan dapat 100%. Dia kena bahagi ikut faraid. Dia tak boleh sembarang kata, oh itu suami saya dah letak nama saya. Siddiq ni dah letak nama saya sebagai penama untuk KWSP. Jadi itu adalah hak saya. Bukan gitu. Bukan tu waris faraid. Kena tengok Kalau kes ini dia ada isteri, ibu, anak lelaki 3 orang dan anak perempuan. Jadi, untuk kes ini dia kena bahagi. Isteri ni dia kena keluarkan 1 juta ni, keluarkan dan bahagi ikut faraid. Kalau dia tak bahagi macam mana Syazwani? Kalau dia tak bahagi, dia makan harta yang batil. Dia makan harta orang lain. Sebab untuk akta KWSP telah dinyatakan bahawasanya penama ni hanyalah pengurus, hanyalah seseorang yang mentadbir harta pusaka itu. Bukannya dia memiliki semua.